So kita akan try semua. Okay. Itadakimasu. Bismillah. Warna ini bukan air aku. Siapa? Jadi 3 orang Doktor makan doktor. Ya. Tak apa. Kalau aku kita. Bagi dah kok. Bagi. Udah. Aku ganggu dong, sorry. Koktel saya yang buat. Wow. Extra sedap. Oh, yang ni aku tak ambil tu. Sedap tu. Kita ini sedap gila tu. Cuma saya nak rasa putu mayam dulu. Putu mayam dia lebih kasar dan dia makan sama kaya. Tada. Oh, tu kaya ke? Iya ke kaya? It's obvious. It's obvious. Makan ambil makan ni. Dia makan. Sedap. Okey lah. Putu mayam kita kan halus. Suruh tu. Menggigit. Ini enggak weh. Ni kan kusui apa benda tu? Kaswi je sebenarnya. Tapi ni juga. Kat Malaysia pun ada kaswi ni. Enggak, aku pernah jumpa orang coklat. Ya. Missing out. Tapi kelapa dah halus kan? Sedap. Time lapse. Apa betul? Ya, tapi yang ni dengan ni macam lebih kurang macam daun je lagi. Tak apa, nanti kita rasa. Itulah main-main dengan makanan. Maaf. Memang aku datang jalan-jalan untuk makan je. Rasa pandai tak? Dia macam ada je kat Malaysia tu tak ramai apa. So, kita rasa yang moden dulu. Ni, binatang ni, cake cheese. Kita tak ada rasa sangat. It's okay. Okay. Ya. Best je. Awak minat banyak yang tu. Kalau dia ni macam bentuk kontur manis. Apa dalam dia? Sekejap, tak jumpa apa-apa lagi. Tak ada rasa. Ada dalam. Apa yang tu? Tapi yang ni awak. Yang tu kurus. Macam tekstur je. Saya rasa ni manis ya. Ini macam kuih getas kan? Ya. Tapi tak tahu dia orang panggil kat sini apa. Macam kuih getas tapi dia orang buat tebal instead of level-level. Sama tak? Wow. Wait, kau dah habis. Kelapa ke? Cuba tunjuk. Dia macam terpulut ni. Kenapa? Ni biar rintik kat dalam. Rasa apa weh? Sedia biasa je. Apa secret sana? Tapi dia stop makan, maksudnya tak menepati cita rasa dia. Betul. Okay, what's next? Ada. Apa weh? Apa yang sedap? Love this. Macam Jangan kak. Itu apa? Macam kedangan kan? Yang dia buat pasal Kulit kelapa. Kat bazar banyak. Macam sayap je. Kita dah faham. Nasi kuning betul banyak. Makan nasi tahu.
Ni sedap pun. Tapi yang ni extra manis. Dia sini. Dia tak halus. Oh, Bagi tahan. Betul. Aku rasa ni sama je dengan ni. kan? Cuma daun dia lain. Jom kita rasa. Oh, wow. Sama. Tak tak. Ikut. Yang mana? Apa perbezaan dia? Ya, ini dia macam daging. Sedap. Yang ni macam Dia boleh. Yang macam ini macam rasa clear. Yang ni macam padat. So mana ni sedap? Kat Malaysia macam ada dua-dua. Terpaksalah aku ambil je lagi. Kalau ada lagi. Trigger aku dapat. Aku anyam aku. Be better lah. Sorry, dia tak dapat. Lain kali cuba. Apa boleh? Lagi dari kau je. Dan ni Sharon. So saya nak rasa ni. Macam cara. Tadi pun tak banyak. Ni macam yang ada dekat atas. Apa? Asli muka. Yang hijau dia tu. Saya suka. Dia letak dia sedap ni. Baik, kau dengar aku cakap apa? Boleh mesti Yang ni tak manis sangat. Oh, boleh. Boleh. dah macam sedap kan? Zafira, aku janji aku nak bagi dua ni. Tak apa. Melihat reaction. Ya, Mira makan Zafira tu. dia boleh sikit-sikit. Melihat reaction aku. Yang ni juga lah. Nah, tu. Ya. Biasalah. Orang healthy. Ambil dulu juga. Sedap. Apa lagi saya mau rasa? Oh ni. Yang Amira kata entah sedap. Apa tu ni? Amira rasa Oh yang ni. Aku tengok mix kat apa rasa dia? Rasa ikan ke, rasa manis ke? Dia rasa Sekejap, kita basuh palate kita dulu. macam lepas pisang tapi macam like macam pun Okay, nak rasa sikit. Nanti aku nak rasa nasi daging dia. tahu dah identify rasa apa. Kat mana? Yang jual gerai tadi tu ada. Dia jual apa nasi daging? Rasa. Sikit lah sikit. Yang ni dia panggil nama apa tadi? Cuba. Aku tak dengar Sama je. Yelah, dia bawa pisang. Kan? Ni dia panggil nama apa tadi? Entah, tapi seri muka kan. Oh. Sejak tahu nama dia. Pisang nampak. Tak tahu rasa macam tak sebut. Masalah. Dia sadi wajah. Tapi tak perasan. Sadi wajah. Bodoh. Bodoh. Tahu je pisang. Ha, mak ambil dulu. Dengar. Pasal ada ni, kelapa kat dalam dia. Aida. Ha, dapat pisang not far. Sedap lah. I like the texture. So good. Macam dapat kan? Tahu ni. Aku ambil aku punya. Tak nak lah. Aku punya banyak dekat pinggan aku ni. Faham? Dah beli and give it to the next person. Dah benda ni besar. Besar weh. Kau rasa apa? Kau rasa Yang lain macam kecil-kecil. Dapat pisang, dapat pisang. Boleh sampai lagi ni. Pisang not far. Dia macam first bite of pisang. Lepas tu bila guna-guna, macam ni. Mana nak pergi pisang dia? Macam mana pergi dia. Itu lepas je tinggal. Lepat. So ni yang lepat. Aku rasa lepat daun pisang lah. Patut ada hinge je kan? Tapi dia ada texture lain tu. Ni macam nak kata ada tekstur kelapa combine tu tak? Bukan ada kelapa. Kenapa? Dia macam instead of pakai tepung, dia pakai nasi, dia blend ke macam tu. Sebab dia macam kasar-kasar sikit. Kalau ada kelapa lah dalam dia. Nampak ni? Adalah tapi tekstur yang memberikan dia tekstur signifikan itu bukan kelapa. You get it? Jadi panggil dia Aku suka benda ni. Benda ni sedap. Real. Oh. Dah kenyang lupa. Kita boleh nampak the bits of pisang. Sedap. Ni bukan dia ni. Aku tak makan memang tak sihat ni. Dengar ke? Sorry. Berhenti dia. Ui, kelakar je. Tak makan nasihat ni. Kawan tu macam Okay. Perlu member. Okay, sorry lah. Makan dekat sihat. kalau harga kat Malaysia RM5 dah. Tu senit lah. Nak tahu kalau gaji basic diorang kan macam standard macam kita, semua orang lah dia punya kos hari. Kita tanya. Ada. Gaji minimum dia berapa? Kan? Masih ya. Dah Brunei lah. Jom.
Tidur dekor je. Payah kat dalam. Nak takut lah. Maksudnya dekor mahal. Mahal. Sebab dia orang sama je. Mana macam Kita ni gas kan sebab Twitter lah. Ibarat kita yang cari rumah universiti. Tapi rumah universiti, rumah universiti buruk dia balik dekor. Banyak pisang dia. Rumah universiti aku nak masuk. Macam hati bajet ni, dia tu hati bajet. aku bisa. Ambil memang pisang. Sebab tak ada air kosong ke? Kau jika nak, please, air kosong please. Tak tahu. Ini depan kau ada Kau tahu air pula. Tak ada, cerita ni. nak kau buat. Ambil je lah air kosong. Ha? Air kosong aku. Kalau nak. Dalam macam untuk long term. Kita lama kat sini. Alah, kau ada kita Aku nak cakap dia punya office shipping ni macam sekolah lama. Dia punya office kan. dah besar sangat ni. Dia nak macam buat dia lama. Best ni. Banyak ruang. Kemarin aku dapat balance satu duit lama, satu duit baru. Dia orang bagi komplek. Mana doktor tu buat? Tengok. Doktor dia flex. Saya yang buat. Patut dengan aku. Kalau sudah aku pun nak mengaku. Kalau sang boleh buka lagi lah. Mana Hanim? Dah je. Dia digestive system dia bagus. Aku dah beres. Aku tak berak lagi. Sebab aku tak suka air. Awak rasa boleh faham dah weh. Kau boleh pakai ke? Aku haus sangat. Kau Kenapa pintu bilik kita orang tanya kita ada air ke apa? Tadi masak air tak? Ada kettle. So at least kau boleh bagi dia sejuk. Nanti kau boleh minum. Aku haus sangat. Aku minum je lah. Tak boleh, tapi ada jumpa dah kowe Allah tu. Hah? Dah ada kowe? Ada kowe kat Nanti kita tunjuk dekat common room tu. Ada botol tak? kau member. 50 sen. Harga yang sama. Mana beli ni? Oh, ya ke? 50 sen. Ha. Wow. Aku terkejut ni 50% tu pun 50%. Ni kecil. Ni macam ni lah. Apa? Tapi ni drinking water lah. Kenapa kari pak korang tak habis? Tak sedap pun. Tak ada. Rasa teringin macam tak apa tinggal tu macam. Kau nak tisu dia ke? Setengah gigit begini. Bagi aku kan. Antara semua kuih ni paling sedap. Roti jala. Tapi agak lah. Dia nampak menggiurkan. Sebab tu aku simpan the best for last. Dia dah ada inti kat dalam. So tak payah. Okay. Jom kita rasa tapai. Tapai? Dia kata apa? Tapai. Tapi bukan tapai pulut yang berair tu. Lainnya. Tada! Kau suka tak? Oh. Kering. Cuba awak. Lepas sama. Buat tapai. Apa ke? Bawa tapai? Cuma tapai dia kering. Cuma sebabkan dia gini, so kita makan rasa. You pula influencer macam mana? Ya. Biar aku lah. Nanti dia aku 1 juta. So kita rasa cara lama tu cara. Thailand dengan Indonesia nak kira duit diorang. Kena tengok apa posok aku. Nak compare duit. Ya, kalau Indonesia. Aku cakap dia satu botok aku. Dah depan kedai tu kan dulu. Thailand pun lebih kurang 500,000. Tak guna converter je. Tak kerja nak kira. Ha. Macam kena kira belum 100. Macam dia kan beratus. Sedapnya lama tak makan. Contoh macam RM36,000. Dah makan balik. Aku nak makan dah RM8 je. Kenyang dah kan. Aku nak kata balik lah. Pasal aircon. Segi Brunei ni baru macam oh sikit lah duit. So macam kira sikit. Thailand dengan Thailand dengan Indonesia. Oh, Thailand ni duit dia murah tak? Sekarang ni lagi tengah murah weh. Thailand dengan Indon ni. Ya, Indonesia memang like Jatuh teruk weh duit ni. air hidung bawa berapa? Tak habis-habis sampai sudah. Ya. Dia sudah tak habis-habis. Kau rasa? Rasa macam orang kaya lah. Rasa macam orang kaya tu sana. Kau pandang mak tu ke apa? Dapat Bawa 100 rasa kaya faham tak? 100 ni 1 juta lebih kan? ada sebab ni memang kerja dia orang. Gaji memang rendah. Kat mana Thailand?
Contohlah macam kerja supermarket dia orang kan. Kalau kita cek list 1,700 kan. Dia memang 800 sebulan. 800 kita. Dan Wah, kesiannya. Ini tu. Ya. tapi murah. Murah gila. So kaswi. Sedap bukan susah. Baik tu. Besar. Ya, kita okey lah. Nasi kapur dia tak kuat. Sekejap. Tekstur dia tak lembek sangat, tak keras sangat. Masih biasa orang baru masuk. Tapi macam mana dia buat kelapa dia halus macam ni? Siapa? Dia sangat halus. Awal lagi je. Tak mampus. Kenapa ini? Miswa. Dia je. Dia sakit apa? Sakit apa pula? Tak tahu yang mana satu-satu. He pernah nursing. Dia sakit apa? Ibu nak sister. Mak ni. Dia makan ni, makan bulat kan. Dia berkembung lah makan dia. Oh. Balik perut dia sini. Apa nama ubat tu? Cakul. Cakul. Arang. Dia toksin. Sakit perut tu. Sebagai orang yang selalu sakit perut, ubat tu best. Ambil satu je, lepas tu pulang balik. Tak nak simpan ni. Oh, tu paling sakit. Wow. Semua dia telan semua. Tak apa, kita ada nurse. Tak risau. Pandai lah Fahmi. Baca kata. Tak apa. Syuk muka. Support. Professional support. Cantik lah ada potong panjang. Apa dia? Dia kan baju kangat tapi dia tak ada macam tadi je. Macam mana Fahmi keluar dulu ni? Sama lah. Aku tak tahu. Amira dulu. Masing-masing lah. Ni Kau punya stand tak sama. siapa lagi seorang? Oh ni. Aku habis scroll dulu. Siapa? Scroll dulu. Cuba tanya. Rasa dia dekat kan? Aku dah buat 3 jaga kopi. Dekat peringkat ni. Dia rasa saya tak suka. Rasa. Bisa tak? Dia macam Habiskan lah. nombor seribu. Okey. Apa pasal? Kenyang dah. Oh kenyang. Siapa aku? Kenapa tak suka ya? Kenyang. Dah. Amy dah tu. Belum. Ada lagi 3. Dia ada aftertaste dia. Ha. 8.35 kita gerak NPH. Okay. Sampah buang duit. Let's go. Sekarang pukul 8.31. dah habis. Weh. Actually tak belum habis. Nak rasa cocktail. Sikit. Sikit je ada. Ada lagi ke? Ada lagi. Cuba tengok dia. Okay. Lepas tu kalau nak rasa kat sini. Jom kita makan ni. Ni suka pula. Betul dia secuk ubat. Banyak. Cuba ubat kasut. Aku rasa macam kelas susun. Mana sampah tu? Oh situ sampah. Aku nak ambil ni lagi. Mana korang buang? Okay. Tapi pulut dia normal je. Pulut dia sedap je. Pulut dia okey je. Ke atas je lah. Sedap. Sedap. Ni buang? Barang mana ni? Tanya. Tak tahu sebab sekarang ni patutnya sampai pagi. No. Espresso dulu. Ya, aku tak makan. Lupa lah. Dua better dah. Kurang sorry lah aku perfect. Alamak sorry lah. Kena ikut lah patutnya. Sampai. Apa dia lembut?
Tisu kan? Oh, aku sana. Nak tisu? Nah, juga.